Isu politik apa ni bekas GSU Tan Sri politik Tan Sri ini dia ada mention kata PAS memang layak lah pemimpin dia berpas besar sekali menjadi sebagai pengurusi. Itu yang second sekali dia kata ada tekanan daripada pemimpin PAS untuk Tan Sri meletakkan jawatan dia pengurusi sebenarnya. Tekanan daripada PAS? Tak ada. Dakwaan. Ya. Tak ada lah tekanan pada PAS, tak ada. Saya tak tahu apa maksud dia. Soalan ni pun saya tak nak faham kan. Tak ada lah keperluan semasa untuk penukaran tu, mungkinlah boleh baca di media dah. Tak ada komen lah pasal tu. PAS yang perlu pimpin Ya. Tengok mesyuarat PN akan datang ni lah. Tengok siapa jadi pengurusi. Kalau saya pun saya lah cik. Tapi saya tolak. Saya tak mau. Walai lah. Siapa-siapa lah. Mesyuarat akan tentukan lah. Dia kena mesyuarat. Tak boleh buat cakap seorang-seorang di luar apa ni kan. Bos ceramuk habis. Buat apa tu? Bincang dalam mesyuarat. Buat keputusan dalam mesyuarat umum. Ni pergi tanya orang tahu tu bersimpang siur lah jawapan tu. Terima kasih.